Alah, sebelum mak ditidurkan hari tu, korang je tak dengar. Korang, rumah arwah mak tu nak buat macam mana? Mak kan dah pesan, sewakan je. Nanti tiap-tiap bulan kita dapatlah income dari sewa tu. Mak cakap kat Angah, rumah ni mak suruh jual, lepas tu bahagi sama-sama rata tau. Mak kata, jangan buat apa-apa dulu, simpan je. Mak cakap nak bagi kat Siti. Alah, sebelum mak ditidurkan hari tu, korang je tak dengar. Lah, yang mana satu yang betul ni? Situasi begini sangat kerap berlaku. Setiap waris ada versi masing-masing dan semuanya nampak logik. Tapi tanpa dokumen yang sah, pesanan tak cukup kuat untuk jadikan panduan. Akhirnya, bukan harta yang jadi isu, tapi salah faham antara keluarga. Sebab itu penting untuk sediakan perancangan harta yang jelas seperti wasiat, hibah atau amanah. Bila semuanya didokumenkan, waris tak perlu berteka-teki. Urusan pun jadi lebih mudah dan teratur. DM saya kalau anda nak saya bantu susun perancangan ikut situasi anda. Nak lebih faham tentang pusaka? Follow Puan Umi.